apakah nasihat kepada orang di luar sana yang masih skeptikal mengenai konsep takaful ataupun keperluan seseorang tu, individu tu untuk harus mengambil takaful sebagai satu bentuk perlindungan kewangan lah. To be honest, saya tak pandai nak beri nasihat lah. Tapi cuma apa yang saya boleh tekankan, sebagai perunding, kita kena ada plan untuk pengurangan risiko dalam kehidupan kita. Contoh yang saya sebut tadi lah. Keduanya, berapa banyakkah nilai peninggalan harta pusaka di amanah raya yang dibekukan, yang tak dituntut. Sebab apa? Sebab bila berlakunya kematian dan duit tu tak, ataupun harta tu tak boleh dicairkan, kerana untuk membuka fail saja dah memerlukan dana. So kita ambil konsep yang tu. Orang kata contohlah, saya dah banyak duit berjuta-juta, tapi kita cari duit sekarang adalah untuk legacy kita. Betul. Untuk anak-anak kita dan legacy kita. Ya. Tapi kalau kita ada duit yang banyak tapi kita tak boleh nak bagi kepada legacy kita ni, macam mana? Okey. So dengan adanya plan pelindungan kewangan, yang mana bila berlakunya suatu kematian, papasan dapat kepada waris boleh gunakan duit tu untuk membantu menyelesaikan masalah yang harta yang perlu dicarikan ni.